tetapi dunia Melayu tak ada. Saya diberitahu dan saya telah lihat sendiri di seluruh dunia, bila kita lihat tamadun dunia, ada tamadun Yunani, ada even Arab, China, India, semua adalah. Tetapi dunia Melayu tak ada. So saya ingin adakan satu tamadun, garis masa tamadun. Sebab kita buat garis masa tamadun, kita kena ada civilization tamadun dunia Kepulauan Melayu yang paling kuat. Maknanya adalah lepas Sriwijaya, Majapahit, Melaka. Sebenarnya ia bermula daripada Sungai Batu, Lembah Bujang dan itu semua. Permulaan dia sebenarnya pentas Sunda. That is the portion yang ditulis oleh Profesor Dato' IBK Ibrahim Komo. Dia tulis macam mana pentas Sunda ini terbentuk 25,000 tahun dahulu. And then we come to Sungai Batu, we come to Sriwijaya dan sebagainya, Langkasuka, Melaka, Patani, Johor dan sebagainya. Itu satu bab.